Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, so customer ni datang daripada Semenyih. Okey. So saya pesan awal-awal daripada dalam video ni, untuk pasang pemasangan macam ni seeloknya datang ke tempat saya, okey. Sebab ada benda-benda, ada beberapa benda nak kena custom lah, okey, macam wire, perlukan wire yang banyak untuk tambah. Okey. Sebab saya kalau macam pergi ke rumah customer, okey, saya tunjuk sikit. Okey, ni motor saya. Okey, macam malam tadi saya bawa balik daripada Puchong dengan Kajang. Okey, ini barang yang saya bawa. Okey. So yang ini macam barang motor apa? Macam spotlight ataupun aksesori yang customer nak pasang tu, dia dah ready untuk pasang PNP macam tu. Tapi untuk jenis ni dia ada kena ubah suai sikit, tak kena tambah wire, okey. Okey. Customer daripada sebenarnya datang untuk pasang spotlight dua model, okey. Satu model ni, okey, ni ada dua lah tapi saya tunjuk satu je lah. Okey, model ni dan satu model ni dekat winglet dia, okey. So untuk yang nak pakai winglet, dia kena pakai spotlight size besar tu. Okey, dia tak boleh pakai besar-besar sangat. Kalau pakai besar-besar sangat dia tak muat. Okey. So ni dua, lepas tu crash bar. Lepas tu okey, ini first time saya tengok ADV yang pakai side box. Okey. So nampak So box dia dekat situ. Dua. Okey, jadi dekat box ni dia ada lampu tau. Dekat mana? Ni bukan reflektor tau, ni lampu tau. Okey, lepas tu dia ada wire. Dia ada wire. Okey, so kegunaan dia ni, dia ada dua benda lah. Satu, boleh buat lampu motor, lampu belakang. Tapi sebabkan dia kuning, buat lampu signal lah. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan untuk dua pasang spotlight, crash bar dan side box punya lampu lah. Okey. Okey. So alhamdulillah kita dah pun siap pasang untuk aksesori dekat ADV 160 ni. Okey, kalau ikutkan kita deal dengan customer ni, saya deal dengan customer ni untuk pasang spotlight dengan lampu belakang saja dekat box tu. Tapi customer bawa barang lebih sikit. Lepas tu bila dia bawa barang tu, and then ada benda yang kena custom tau. Okey, macam spotlight yang bawah ni kita nak pasang, customer tak bawa bracket, jadi kena pakai bracket daripada saya. Okey, tapi kalau kita pakai bracket 6 atau 9 tu, dia akan terjojol keluar sikit tau. Tapi daripada bracket saya ni, dia straight ke sini. Okey, nampak dia straight ke sini, jadi cantik. Dia punya ngam, dia punya duduk tu dekat dalam tau. Jadi nampaklah kemas sikit daripada dia terkeluar tu. Okey. Dengan custom ni kita nak grinder, okey. Kita nak grinder, kita nak ukur skru ngam-ngam. Itu masalah bila main dengan custom ni. Tu salah satu dia. Okey. So kerja saya pula, walaupun customer ni bawa barang sendiri, saya bukan main lepas tekak aje. Okey. So bila pemasangan tu mesti cun-cun lah, bukan berkaitan wiring je, berkaitan skru ni pun sama. Okey. Tu style kerja saya lah. So nanti kalau customer datang balik, kita tengok balik problem tu. Kalau daripada barang tu ataupun daripada masalah pada motor ni ke apa, saya akan cas. Tapi kalau masalah tu datang daripada saya takkan cas. Tu kebiasaannya. Okey. Okey, so sekarang kita tengok beberapa fungsi aksesori dekat motor ni. Okey. Okey, sekejap Okey, jadi kita boleh tengok kat depan ni. Okey, jadi kat sini ada dua button. Okey, satu kita ambil spotlight yang kat bawah, dan satu lagi spotlight yang dekat winglet tu. Okey, kita mulakan dengan spotlight kat winglet. Okey, dia ada putih, dia ada kuning, dia ada putih kuning dan dia ada flasher. Okey, so saya tunjukkan sikit untuk yang dekat winglet ni. Okey. Okey, ni keadaan ni. Okey, so saya tunjukkan spotlight yang kuning tu, yang petak. Okey, so dia ada flasher. Okey, tu satu dia ada flasher. Dan dia ada single mode. Okey, dia ada single mode. Okey, so single mode dia macam ni. Okey, ni memang terang memang terang Ni memang terang, walaupun dia murah ke apa kan, tapi dia memang terang. Tak silap saya ada banyak video, ada 3 video yang customer saya pasang spotlight jenis macam ni. Tapi warna putih tak silap, yang ni warna kuning. Okey, so saya akan onkan ke semua sekali untuk flasher. Okey, so anda boleh lihat, inilah keadaan bila flasher. Okey, so tadi bila awal-awal customer ni datang, switch tu ada satu. Jadi customer cakap kalau ni biar buat je lah 4 lampu 1 switch.
Kalau 4 lampu satu switch memang buta mata orang. Marah orang marah lah. Okey, so kita beralih ke lampu dekat sidebox ni. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, inilah keadaan dia lampu untuk sidebox ni. Okey. Okey, bila kita bagi signal ke kanan, dia akan ke kanan lah. Cuma sekarang ni saya on double signal. Okey. Okey, itu yang ketiga lah. Okey. So, tu yang ketiga. Lepas tu kita pasang crash bar. Okey. Lepas tu kita pasang handle guard. Tadi kita pasang handle guard tadi ada satu masalah, skru. Skru tak cukup panjang. Okey, ataupun skru tu orang tak bagi ke apa kan. So masalah agak yang skru ni tak boleh nak custom lah, jadi kita kena beli je. Okey, so, kalau siang saya boleh beli, tapi masalah dah malam. Okey. So itu yang keempat, yang ni yang kelima lah. Okey. Tempat letak tangan dekat box ni. Okey. Okey. Tu je kan? Okey. Okey. So itu saja macam saya tunjukkan. Okey, customer pasang sidebox punya lampu. Okey, so nak pasang ni pun agak leceh sikit. Okey, dan customer juga pasang spotlight dekat motor beliau ni. Okey. So kalau tengok yang ni dia cantik sikit. Okey, tapi saya cuma recommend dengan customer beli yang mahal sikit, so cahaya dia lagi kuat. Tapi yang ni, yang best dia, walaupun cahaya dia tak kuat, dia ada mood, dia ada flasher, dia ada putih, dia ada kuning, dia ada putih kuning dan flasher. Itu yang bestnya ni. Tapi dia tak terang sangat. Okey. Tapi untuk yang bawah ni dia puas hati lah. Memang menyuluh. Okey, so kerja-kerja salah satu dia kerja-kerja macam wiring ni. Pemasangan dengan saya memang tak potong wayar, saya tak curi current. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah ke apa, dia akan short dekat aksesori tu saja. Itu yang paling penting lah. Okey. So itu saja untuk ADV 160 customer saya daripada Semenyih ni. So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan electrical ke apa ke kan, boleh terus contact saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. So itu saja. Okey, ciao.